dan salam sejahtera. Selamat datang bagi yang baru bergabung di channel Rush YT. Jangan lupa like, subscribe dan share, tekan butang loncengnya juga ya. Okey, nanti rekod Malaysia session Okey, saya akan buat rekod ya. Okey, selamat datang ke sesi Bahasa Malaysia. Okey, selamat datang lagi sekali. Hari ini ada berita baik dan sebagainya. Saya cuba kongsi apa yang saya tahu daripada management. Alright, selamat datang ke Cubic. Okey, kita sudah bermula pada hari yang kedua. Dah tentulah hari ini kita pun melakukan tugasan kita, task kita dan sebagainya. So, saya akan sampaikan apa yang syarikat sebenarnya mengharapkan daripada kita. Okey, untuk kita ni maju bersama. Okey, sedikit sebanyak tentang tentang projek kita ni, projek Cubic ni. Apa projek Cubic kita ni? Ialah yang pertama sekali bisnes kita adalah tentang cloud storage. Cloud storage ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita, dah sinonim ya, kita dah biasa menggunakan. Kalau dulu kita bawa USB drive tu gile kan, kita beli, kita selalu simpan data-data, selalu simpan lagu-lagu, lagu rock lah kan, lagu jiwa kan, semua tu kita simpan dalam hard disk dan sebagainya. Dia jadi masalah ya, kadang-kadang kita punya USB drive rosak ya, komputer rosak, hard disk crash dan sebagainya. Dan lama-kelamaan hari ini pula kita banyak terima data ya, macam gambar lah ya, yang kita nak simpan terpaksa delete lah kan. Macam gajah yang kehilangan anak tu kan, satu gambar yang cukup cantik, nak delete pun tak sampai hati kan. So macam mana kita nak simpan perkara-perkara yang dekat dengan hati kita, dengan jiwa kita, data-data yang bermakna untuk kita, dah tentulah kita membeli cloud storage ya. Biasanya kita beli cloud storage dengan siapa? Dengan Google Ini adalah penyelesaian bagi masalah cloud storage dalam dunia mobile internet pada hari ini ya. So sekarang ini apa yang Cubic buat ni? Cubic ini terlibat dalam satu program yang kita panggil cloud storage ya. Kita beli dan kita jual cloud storage. Macam mana Google buat, macam mana AWS buat dan sebagainya. So tak adalah sesuatu perkara yang baru. Tapi uniknya apa yang berlaku dalam Cubic ini agak berbeza sedikit ya. Nanti kita akan tengok. Sebab apa sekarang ini tuan-tuan, puan-puan, permintaan untuk cloud storage ini makin lama makin meningkat tanpa kita sedari. Ya, kalau pada tahun 2023 kita tengok sudah lebih daripada 16.5 bilion. So ini adalah satu industri yang cukup besar bagi kita ya. Kita boleh teroka peluang untuk dapat buat duit kerana sekarang ini dunia sudah beralih ke cloud storage. Dan dijangkakan pada tahun 2036 117.5 bilion ya, terlalu besar ya, mengalahkan KDNK sesebuah negara pendapatan yang begitu tinggi. Dan dia tengok dia punya growth ini sampai 18.1% ya, peningkatan setiap tahun, mana terlalu besar. Dan dijangkakan ya, sebagai orang persorangan kita akan sentiasa membelanjakan lebih kurang $250 sebagai individu untuk setahun dan sebagainya menjelang tahun 2036, sebab dijangka permintaan akan makin besar dan makin tinggi. Dan dengan kecanggihan teknologi yang berlaku sekarang ini, tidak mustahil lah angka ini boleh dicapai ya. So ini satu peluang untuk kita teroka. So di Singapura ni ada satu syarikat yang memang dia terlibat dalam cloud storage ya. Dia dari syarikat Singapura, yang mana dia punya ahli-ahli dia, pekerja-pekerja dia datang daripada orang-orang yang expert lah dalam AI, anak-anak muda dengan senior engineer daripada Taiwan, Malaysia, United States, China dan juga Singapura Mereka memang sudah lama terlibat dalam industri cloud storage ni. Okey, lagi satu bidang, inilah pemain-pemain yang besar dalam negara ini yang sekarang ini kalau kita tengok mendominasi dunia cloud storage ni. Kalau daripada Amerika ada 3 syarikat, AWS, Google Cloud dan juga Microsoft, yang tidak bukan lain. Huawei ni agak terkejut juga sebab dia buat telefon tapi masa yang sama dia juga jual cloud storage Dan lagi satu syarikat adalah Tencent Cloud dan juga Alibaba Cloud Alibaba, kalau kita tengok Alibaba ni, Jack Ma ni, macam-macam bisnes yang dia buat.
Kita tak tahu pula dia ni ada Alibaba Cloud sehinggalah sekarang baru kita tahu. So 6 syarikat inilah gergasi ini yang mendominasi dunia cloud service ini sebagai sebab mereka sudah ada teknologi. So kita sekarang ini berurusan dengan Tencent Cloud. Tencent Cloud ini merupakan satu syarikat yang cukup besar daripada China yang banyak mencipta app-app ya untuk negara di China. Semuanya bermula dengan perkataan QQ, Instant Messenger, WeChat Manager, QQ, WeChat, QQ.com, kan? QQ Games, QQ Zone, Tenpay dan sebagainya ya. Keahlian mereka ni mencapai sehingga 938 juta orang keahlian ya, satu syarikat yang besar. Sebab itulah mereka boleh berada dalam papan utama di Bursa Saham Hong Kong dan sebagainya ya. So kini adalah cold storage partner kita lah, cloud storage partner kita ya. Cubic adalah sebagai reseller, sebagai penjual. Kita beli daripada Tencent Cloud dan kita jual pada ahli dan tentulah ada keuntungan dekat sana ya. Di situlah syarikat mendapat keuntungan. Okey, kenapa hari ini kalau dunia cloud ini kenapa dia menjadi permintaan ya, permintaan ramai ya, macam Zoom ni pun saya rekod dekat cloud ya. Kalau simpan dalam laptop ini agak berat, laptop akan jadi berat dan sebagainya. So apabila saya simpan dalam cloud ini, saya boleh kongsi juga dengan semua orang satu dunia ya. So dia stable. Okay. Kemudian kalau kita nampak intelligent analysis, memang kita gunakan AI. Recording ini pun menggunakan AI dan sebagainya ya. Sekarang ini dah dunia AI. Kemudian apabila kita perlukan sesuatu, kita boleh mengambil ya, dan kita boleh simpan untuk bertahun-tahun lamanya. Dan kita boleh share ya, tak ada masalah langsung. Sebab itulah kalau kita nampak dunia AWS ya, cloud services dan juga intelligent photo management ini makin diminati oleh orang ramai. Okey, dan lagi satu pihak kalau kita tengok sekarang ini adalah tentang iklan ya. Iklan memainkan peranan yang cukup besar dalam hidup kita. Dan sekarang ini influencer terlalu ramai ya. Dia influencer ni sebab dia ada pengikut dan sebagainya. Dia banyak ni, dia pergi satu gerai, satu kedai kan. Nasi lemak janda lah, nasi lemak anak dara lah. Kan, durian sana, durian sini, macam-macam yang dia orang iklankan. Yang kita ni bolehlah pergi berkilo-kilo ya, jauh kita merantau dengan anak-anak kita, dengan kawan-kawan kita. Sebabkan dunia iklan ini terlalu viral dan sebagainya. Dan dunia iklan ini sekarang ini makin lama makin berkembang pesat ya, menggunakan media sosial. Di situlah kalau kita nampak ya. So sekarang ni Google ni buat duit dengan iklan ini, memang kita boleh buat duit dengan iklan. Ya, macam-macam cara ya. Kita klik iklan orang, kita boleh dapat duit dan sebagainya. Ini adalah satu fenomena yang memang dah ada. Tapi kita takut nak cuba, takut scam, takut ditipu, dan takut dia ambil data, takut dia ambil account bank kita dan sebagainya. Kita tak berani buat ya. Tapi dengan adanya Cubic pada hari ini, kalau kita nampak, Cubic dia menggabungkan dua bisnes yang besar dalam dunia. Kalau orang tanya, apa bisnes Cubic ni? Kita ni terlibat dalam iklan. Masa yang sama, kita terlibat dengan cloud storage. So, dua produk yang kita bawa pada hari ini, dan dalam dua produk inilah yang kita boleh buat duit. Ya, sebab kita ada sharing, ada reward untuk sharing dan sebagainya. So inilah cubicclub.com ini adalah website kita, boleh melayari cubic.club.com ya. So di sini kita mendaftar secara percuma. Apabila kita mendaftar secara percuma, perlu ada referral ya, perlu ada orang yang memperkenalkan kita. Kalau tak ada orang kenalkan kita, kita tak boleh daftar. So dengan siapa yang hadir kat sini, mintalah referral dengan kawan-kawan ya, yang jemput anda ke sini. Maka selepas anda daftar, anda sudah boleh login dan anda juga boleh tukar bahasa lah. Kalau minat bahasa Malaysia, boleh tukar ke bahasa Malaysia. Okey, apabila kita dah jadi ahli, buat apa kita nak jadi ahli kalau kita mesti nak buat duit, betul? Takkanlah free-free kita nak jadi ahli, betul tak? So hari ni kita boleh, member grade ni kita boleh upgrade juga. Daripada free, kita nak upgrade $1 boleh, kita nak pergi $10 boleh, kita nak pergi $100 pun boleh ya, tak ada masalah. Kalau kita faham kenapa perlu kita upgrade, nanti saya akan ceritakan. Kemudian macam mana kawan jemput kita tadi, kita pun boleh jemput kawan kita. Kita ada invite friend, ada link ya. Kalau kita klik invite friend, ada link ada kat sana.
dan kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita lah. Dan perniagaan hari ini, ya, contoh saya hari itu kenalkan 17 orang, hari ini dah berpuluh orang yang saya kenalkan. Saya cuma kerja daripada rumah aja, ya, malas nak keluar, panas dan sebagainya, susah dapat parking, betul kena bayar, minyak habis, bukannya murah kan. Kereta tu tersadai je dekat bawah rumah, tak pakai pun kan. Sebab tak keluar, buat 100% online, menggunakan WhatsApp, menggunakan Messenger, menggunakan Facebook dan sebagainya. Hari ini belum lagi dalam TikTok, ya. Tuan-tuan yang mahir dalam TikTok boleh buat dalam TikTok dan sebagainya, ya. Kalau tuan-tuan ada ramai pengikut. So hari ini kalau kita nampak perniagaan saya sudah berkembang di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, di India, di Nepal, di Sri Lanka, di Afrika, ya, di mana-mana negara lagi saya pun tak tahu dah. Terlalu ramai di bawah saya. Nampak, ya, satu peluang perniagaan, dan saya nampak di sini ramai yang datang. Ya, kita boleh dapat beribu orang dalam seminggu, 2 minggu. Sedangkan dalam bisnes lain, kalau kita nak mencari orang ni amatlah susah kan. Itulah kemudahan yang ada dalam, ada tarikan yang cukup istimewa dalam Cubic sebab percuma. Dan kita jadi ahli, kita perlulah bekerja, ya, bekerja untuk dapat duit. Maksudnya kita ada task yang perlu kita selesaikan dan kita dapat poin. Setiap kali kita menonton satu iklan atau satu video, kita akan dapat 1 poin. Login je dapat 1 poin. Okey, buat kerja sikit dapat 1 poin, 2 poin, dan kita kumpul satu hari. Okey, hari ini hari Jumaat sepatutnya 20 poin sebab sistem belum siap sepenuhnya, maka kita terima 10 poin. Semalam 10 poin, hari ini 10 poin. Okey, di situlah kalau kita nampak apa yang berlaku. Ya, poin-poin ini kita kumpul setiap hari. Okey, buat masa ni memang tidak dipaparkan di sini. Dia ada di ruangan tas tadi, ya. Sebab sistem kita ni sedang di-upgrade sekarang ini, so sabar je, banyak kekurangan. Alhamdulillah dengan kerja yang kita buat semalam, ya. Semalam lebih kurang kita ada 10,000 orang yang buat tas tadi, dan Google hari ini sudah iktiraf kita sebagai partner. So Google sanggup kongsi iklan dengan kita dah. Okey, tahniah pada semua ahli, ya. Okey. So hari ini apa yang kita buat, ya, inilah task. Contoh pagi tadi saya dah buat, dah dapat 20 poin. Untuk besok dapat 20 poin lagi. Setiap hari kita kumpul di ruangan ini akan ada. Hari Sabtu 10 poin, hari Ahad 10 poin. So 10 poin, ya, poin-poin yang kita kumpul ini dibayar, ya. Walaupun kita pada masa permulaan ini jangan bimbang, buat je kerja ni. Okay, contoh di sinilah kalau kita nampak, kena buat open check-in status. Kita login je, kita dah dapat 1 poin je, tuan-tuan. Kemudian kita kliklah ini little nenas ni, kita open. Okay, dia ada di kat mana? Dekat YouTube. Dan ini sistem ni akan bawa ke YouTube, kat page dia lah. Apabila sampai page dia, kita subscribe. Mula-mula sekali, kita subscribe, ya. Subscribe tu tak apalah, subscribe bukannya rugi pun kan, sebab kita dibayar. Kemudian ni kalau bolehlah menonton 1-2 iklan lah dekat situ kan, dalam seminit pun tak apa. Dekat sini kita boleh dapat duit banyak, apa salahnya kan. Okey, 30 saat ke 1 minit ke, buka sekejap, jangan terus pergi terus balik kan. Entah, kita tak nak macam itu kan. Kemudian kliklah yang visit JND COVID-19 tu, ya, open je, dia akan bawa ke YouTube juga, mana ataupun Instagram, mana-mana kita cuma tonton iklan dan kita dapat poin, dan poin-poin itulah kita kumpul, ya. Total poin itu, dan poin itulah yang jadi duit bagi kita. So bagaimanapun dekat sini adalah warning sikit, ya, ada amaran, jangan cakap tak beritahu, ya. Jangan pula contoh suami isteri tapi kita gunakan satu telefon yang sama, tak boleh, ya. Ini Google ada sistem, ya, sekarang ada AI dan sebagainya, mereka boleh detect. Nanti kalau detect akaun kita kena ban, sayang, dua-dua tak dapat, ya. Kalau suami yang buat, suami gunakan telefon sendiri. Kalau isteri buat, ya, gunakan telefon sendiri, ya. Sebab satu email itu dah connect dengan telefon kita dan sebagainya. So janganlah kongsi telefon, ya. Kalau kita ada 2 telefon, contoh saya ada laptop, saya ada telefon. Saya nak tengok dekat telefon boleh, laptop boleh. Tapi kalau saya dah guna laptop saya ni untuk tengok iklan bagi pihak saya, isteri tak boleh guna dah, tak boleh guna laptop ni, ya. Dia kena guna telefon dia ataupun tablet yang ada dan sebagainya. Kita tak boleh kongsi device.
So dekat sini walaupun kita percuma, kalau kita tak buat kerja tuan, memanglah kita tak dapat duit lah. Ya, tak ada punch card, tak ada buat kerja, tak dapat duit ya. Itu kita kena faham. Okey, kemudiannya daripada ahli percuma ni, kalau kita nak menambah pendapatan lebih ya, kita boleh membeli cloud storage ya, kita membeli cloud storage. Maksudnya basic ni $1 je, lebih kurang RM4.50 ya, sebulan per bulan yang kita boleh bayar. Atau kita nak pendapatan lebih, kita boleh tambah jadi $10 per bulan. $10 lebih kurang RM45 lah kalau kita katakan. Kalau kita nak jadi profesional, $100 sebulan adalah $450 ya. Ini bulanan. Bulanan, ingat ya, bulanan. Macam kita bayar kowe ke apa kan, bulanan dia mesti bulanan ya. Kalau bulan ini kita bayar, bulan depan kita tak bayar, tak adalah, tak dapat income ya. So setiap bulan kena bayar kalau nak pendapatan. Okey, ataupun kita nak pilih untuk setahun. Setahun kita ambil basic ya, $12. Sebab $1 kali 12 bulan kita dapatlah percuma 1 bulan. Tapi saya tak galakkan lah ya, saya tak galakkan yang yearly ni. Kalau boleh kita ambil lah monthly ya. Daripada setahun bayar $12, lagi baik kita beli yang $10 bulanan ni. Dah tentu pendapatan kita lebih besar ya. So kalau yang ada duit ni janganlah lokek ya, ambillah terus yang 100 monthly itu, ambil 100. Sebab apa? Kita ambil 100, kita dapat income yang besar dan memang kalau kita tengok pulangan dia cukup besar dan sebagainya ya. Okey. Kemudiannya kalau kita tengok, inilah ahli-ahli saya, ada yang beli $10, kemudian mereka faham dan mereka upgrade. Ada orang yang terus bayar 1,200, ada orang yang bayar 100 dan sebagainya ya. Itu pelbagai. Ada yang nak kekal free, boleh kekal free ya. Tak ada masalah. Dan community ini adalah satu pilihan ya, satu pilihan, tetapi saya galakkanlah kita memperkenalkan kawan-kawan kita sebab kita boleh dapat duit atas usaha mereka. Kan bagus kan? Hari ini kawan-kawan kita nak pinjam duit je dengan kita. Kita nak minta duit pun susah. Dah lah pinjam, nak minta balik pun susah kan? Tapi kita cara macam ni, kita ajak kawan kita, dia dapat 100, 100 tu lah kita dapat. Dia dapat 200, kita pun dapat 200 daripada dia. Kalau 10 orang kawan bagi $100 untuk kita, dah jadi $1,000 sebulan. $1,000 dah jadi 4,500. 4,000 ke 4,500. Macam itulah kita kena, jangan malas. Kita kenalkan orang sebab kita nak buat duit dengan atas kenalan kita tadi ya. So kalau kita nak deposit, inilah wallet system kita. Kita boleh deposit. Okay? Kita gunakan TRC20 sekarang ni. Belum ada BEP20. Bagi makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak faham macam mana nak deposit ini, okey, bolehlah kita tolong mereka ya. Tolong mereka macam mana? Kita deposit dalam akaun kita dalam Cubic, lepas itu kita boleh transfer, kita boleh pindah ke mana-mana, atas, bawah, kiri, kanan, boleh transfer, tak ada sekatan dekat sini. Dan apabila kita transfer macam tu, kita tidak ada gas fee ya. Kalau kita hantar daripada Huawei ke, kita hantar daripada kita punya Trust Wallet ke, itu kena gas fee betul. So hari ni kalau kita boleh memudahkan cara mana kita deposit daripada Binance ke, daripada Luno ke kan, daripada Hatta, kita terus hantar dekat satu kita punya alamat. Sebab masing-masing akan ada alamat peribadi ya, unique wallet. So bila kita dah deposit, maka kita tengok dekat situ kita dah boleh transfer. Tapi pastikan ya, ID orang yang menerima tu, kat sini kita tak pakai email. ID orang yang nak terima ya. Contoh Ros Kaya ke kan. Ros Kaya ke, Ibrahim Pendek ke, P. Ramli. Macam itulah kita hantar ya. So dekat sini kemudian tengok ya, transaction fee dia memang kosong. Kemudian kita get code ya. Get code ni, email ini adalah email yang tuan punya akaun ini ya. Tuan punya akaun. Saya nak hantar duit dekat tuan, kena pakai email saya lah sebab ini adalah akaun saya betul. Okey, kemudian kita confirm, tak sampailah beberapa saat duit dah dipindahkan pada dashboard kawan kita. Maka apabila dah pindah duit ke sana, kita pun bolehlah beli subscribe, kita boleh beli package ya. Mudahkan, di sini sistem ni cukup mudah. Okey.
macam mana syarikat sekarang dapat duit ya, kita nak tengok. Yang pertama sekali, apabila kita buat kerja, kita klik-klik advertisement, kita tengok-tengok iklan ini, di situlah pendapatan syarikat. Dia bukan Ponzi scheme, kita nak pusing duit orang, putar duit orang, tak ada ya. Kalau kita putar duit orang, takkanlah duit ahli percuma kita boleh bayar logiknya ya. Kalau orang cakap scam ke, orang cakap apa pun, pedulikan orang cakap apalah, kita tak tipu orang, kita tak ambil duit pun dengan orang ya. So syarikat dapat duit daripada iklan nombor satu. Yang kedua, kalau kita tengok, syarikat dapat duit daripada cloud storage. Sebab apa? Bila kita beli $1, $10, $100 sebulan tu, syarikat dah jual cloud storage dengan kita ya. Dan sekarang ini cloud storage ni diisi dengan iklan untuk kita tengok lebih banyak iklan. Akan datang cloud storage ni boleh kita simpan gambar-gambar peribadi. Sistem tu ada ya. Kita boleh store dan sebagainya, kita boleh ambil bila kita nak. Yang ketiga, kita ada yuran langganan. Yuran langganan $12 sebulan. Setahun. Sebulan adalah $1, tetapi buat masa ini percuma. Tak perlu bayar. Okay? Syarikat bagus, dia bagi kita 2-3 bulan ini untuk amankan sistem, bagi kita buat duit. Ya. Apabila kita dah buat duit, kita kompang lah satu kampung kan, kawan-kawan ikut, dia kena bayar lah $12 nanti kan. Sekarang ini kita tak perlu bayar, percuma. Kita cuma bayar $1, $10 ataupun $100. Itu saja ya. So yang keempat, kalau tuan-tuan tengok ya, influencer dalam TikTok semua sibuk. Dia kata like lah, share lah, tekanlah butang-butang, 4 butang di kanan ini, tekan dulu kan kalau suka saya dan sebagainya. Kenapa orang buat macam tu? Sekarang ni dunia iklan sekarang sudah mula berubah. Berubah dia lebih pada social media ya. Bukan saja iklan statik ya, yang kita tengok dekat lebuh raya dan sebagainya, papan-papan besar itu mahal dan tidak membawa kita punya engagement dengan orang yang iklan. So mereka sekarang sudah berubah ke social media lah. Di situlah kita nampak akan wujudlah media, trafik dan sebagainya. So sekarang ini kalau tengok cubicclub.com ni pun mempunyai satu trafik ya, trafik yang begitu besar sekali sekarang ini. Kita jadi antara 5 website yang paling sibuk dalam dunia sekarang ini sebab dah beratus ribu orang yang login hari-hari ya. Di situlah syarikat juga dapat duit ya. Okey. Kalau kita nak nampak inilah apa yang kita buat sebenarnya, apa dia punya gabungan antara okey, biasa tengok ya, ada apa yang ada chat dekat sini. Okey, gabungan antara kita punya pengiklan. Siapa pengiklan kita ya? Pengiklan kita ada daripada Google Ads ya, daripada Instagram, daripada Facebook, daripada YouTube, daripada TikTok, daripada Twitter dan sebagainya. Itu adalah kita punya pengiklan, ya, iklan dengan Cubic. So sekarang ini kita nampak sudah mula. Okay, Google dah sudah approve. Sekarang ni kita dah mula nampak yang lain-lain tu mula datang dekat kita. So makin banyaklah keahlian kita, makin ramai ahli kita, maka kita pun boleh naikkan harga ya. Itu perkara biasalah ya. So bila kita dapat duit yang lebih, Cubic akan bagi lebih lah pada ahli kan. So sebagai pengiklan ni, apa yang berlaku, dia akan iklan ya di social media. Dan dia pastilah apabila kita iklan, dia pun nak cek juga betul ke orang tengok balik-balik orang yang sama ke kan, ada kesan ke, tak ada kesan ke. Dia mesti nak tengok, checklist tu mesti ada kan. Kemudian dia akan pass ya, gagal ke, atau dia akan teliti semua apa yang kita buat dan sebagainya. Kemudian dia bayar pada Cubic. So apa yang Cubic buat, Cubic bayarlah pada member. Tapi sebelum tu Cubic juga nak pastikan, okey, sama ada ahli dia buat kerja betul ke, ya, ataupun dia ni tipu ke dan sebagainya ya. So Cubic juga akan ada quality control dekat sana. Dia akan check dan dia akan submit ke pelanggan kita tadi, iaitu pengiklan tadi ya. Dan kemudian apabila dia terima duit, dia akan bayar pada ahli. Ini adalah proses yang kita tengok. So kita ni sebagai ahli, apa yang kita nak buat? Nombor satu, kita buatlah kerja kita kan, do the task ya, task yang dia dah dibagi tu. Kemudian kita kliklah dekat iklan ya, dan kita dibayar kerana kita buat kerja iklan ya, bukannya duduk diam-diam dapat duit. Itu semua
labur dan lebur ke mana-mana, kita pun tak tahu ya, banyak masalah. Di sini kita buat kerja. Dan sambil-sambil itu kita pun boleh apa? Kita pun boleh jemput kawan-kawan kita untuk menambah pendapatan ya. Kemudian ni, apabila kita tengok iklan, kita kena faham. Okey, macam tuan-tuan, kalau iklan ya, banyak orang dekat Facebook ni sekarang ni offer kita